di Buffalo. negeri. Buat slow je 45. Weh, banyak buffalo. Dia kasih chance kita ring. Ni 30 sepatutnya kan? Ni laju. Oh ya ke 30? Tu bila kita Ni 30. Tak, ini bagus ni, bawa kita. tak, bukan dia sebenarnya dia orang memang slow. Tu sebab kita boleh detail halang suka hati sebab dia orang break. Macam kat Kuantan tak ada lah, dia laju kan, tak ada orang, tak tahu. Tu sebab dia boleh langgar trafik light merah sebab slow. Baik. Dalam sini kan? Setengah jam. Dia lalu ikut tepi jalan. Kita ada Lotte Cinema. Kita ada wayang, cinema. Mercure Hotel. kita dah beli tu. Mercure Hotel tak boleh. Kita kena kat bawah dulu, beli kat bawah dulu, lepas tu nanti baru kita naik atas. Jadi dia pun ready. Tak penuh je. Bayangkan. Awak ingat hujan ke? Oh ingat hujan, orang takut. Awak tak bersedia lagi untuk pergi. Trauma lagi dia. Trauma. Kita tak tahu so kita jahat. Ya, kita tahu juga tapi kita macam Di kebun. Can you see the cable car up there? You can see, yeah, you can see. It's good, you can see. Lah aku terlepas. Oh, berapa record dah dari tadi? Tak tahu. Tu nak nampak. Kalau ni Mercure Hotel kat sini. Kopi. Here. Jagung mutiara. Ini lah. Yes. We go here. We ada cicak. Tengok awet. Terlanjak rambut. Boleh dia. Ambil kasut saya Sopan cakapnya. Ambilkan kasut saya please. Pun. Xin chào. Hello. Xin chào. Phải đi không? 5 and 2. Jom. 8 people. 3 children. Yes. 1, 2, 3. 1 meter. Ni hao Yes. Dah. Baby, go. Baby, come here, baby. Go first, baby. I go, baby. Baby, kiss me. Baby. Okay. 2 tickets for children. Okay. This is okay. 3 baby come. Okay, you bought the baby chair last week. Okay. Okay. Okay, for people. I coming. Okay. Wait. Stroller. Sekejap. Masuk dalam lagi. Masuk dalam lagi. Masuk. Macam mana Amah? Cepat ambil. Mantap. Cukup. Okey. Cukup. Okey, ambil dulu situ. Okey. Umi record kan kakak lah. Comel sangat dia tu. Bisa. Bisa. Kau takut terbang. Dah buat awal lagi kita kan. Sebab sini tak dapat view kita, Ada sungai. Oh, tu sungai nampak tak? Kenyarakkan tengah jahat. Oh. Itu. Air terjun bukan sungai. Air terjun. Itu sangat. Oh, nasib baik Umi duduk belah sini. Umi pening kalau mengadap tu. Membelakangkan. Oh, cantiknya. View dia cantik. Cantiknya. Stunning view. Wah. This is tak apa kita ni. apa filem je orang semua ambil hala kat awak. Oh. Okey, nak beritahu siap-siap. Kat sini ada yang plastik muntah ni ada. Kalau tiba-tiba nak muntah, cakap besar 20 minit atas ni. Ni influenza belaka. Mana Aira? Aira kat tepi baju .
Tak boleh, tak boleh. Bukan macam balai suang, siang. Rambutnya selelok. Ingat kali ada leather jacket dah macam ni. Okay. Cable car terpanjang. The longest single line cable car. Apa beza kan yang belah sana belah ni? Belah sana daripada sebab ada yang untuk yang orang datang turis. Okey, belah kiri ni aku rasa orang yang turis yang akan balik hari macam tu, bukan guest. Sungai dia tu. Ada kan gelik-gelik. Dia boleh basuh macam ni ke? Cantiknya. Cantiknya. Hari tu waktu banjir tu dia punya kat air ni besar. Yang ni tak banjir dah lah, habis dah kot air macam dia. Tak ada kepala air lah. Cantik juga. Itu pun cantik. Ini pun cantik. Semua kasih cantik oh. Itu cantik, atas cantik, semua cantik. Amjad terasa paling handsome kat sini. Semua orang hala dia. Sayangnya cermin ni tak betul-betul cerah. Betul. Oh, curam atas ni naik ni. Oh, kita lalu bawah ni. Terasa. Ya, lawa cantik. Ama tak nak bangun ke, Mak? Lawa dah. Cantik Kita tengok pun handsome kan dengan handsome. Zero visibility. Ini kita panggil level di bawah Negara dalam awan. awan. Macam tengok gitu. Ada borak dah. Ada borak dah. Semua. Kat luar. Rasa macam sejuk dah pula. Tak hujan pun. Terasa macam sejuk dah pula. Sampai-sampai kat lobi je dah ada orang terus ambil beg kita. Sebenarnya kalau kita tak ada hotel pun kita bawa je beg besar-besar, dia ambil je. Rasa macam nak menyesal tak bawa baju sejuk. Kabel car pukul 6 paling awal sekali bagi kat Long Station. Apa dia? Long
Oh ni spa. Hotel de Lyon. Hotel de Lyon. Baik, sebelum kau tinggi kita tengok. Automobile brilliant. Ini toilet dia. Satu shower. Satu lagi toilet dia. Mineral water ada 4 botol. 2 sink. Okay. Ini apa, bagi makan. Bagi makan kat budak-budak. Anak burung makan. Anak burung. Anak awak jangan cuba lompat Ada cik-cik seorang tu. Okay. Okay, anak burung. Aira macam muat je awak ni. Ikut celah-celah ni. Aira dia kata age 6 dan ke atas. 6 dan ke atas. Aira tak ada lagi. Aira baru 5. Boleh masuk dalam ni, Cu? Nak masuk? Corner-corner church tapi taklah guna pun. Jomlah masuk je lah dulu. Okey, masuk. Aira, sabar. Apa ni? Itu ada dinosaur. Brachiosaurus. Menyeramkan. Visibility 0.
habis. Bila dah hujung ni dia automatic break, automatic pergi dekat apa nama? Pergi dekat dia punya mekanisme sendirilah untuk tarik kita balik naik atas. Tu dia. Okey, kejap lagi kita akan sampai ke. Tu dia, nampak wire laju. Okey. Kita akan naik. It's a very good experience. I hope my picture comes out well. Sejuk mana akhir ni. Menyesal pula tak bawa sweater. Kita ingatkan 18 degree Celsius macam sama macam genting ke apa, tapi rupanya memang sebenarnya bawa je lah sweater. Bawah 20 bawa je sweater, apa masalah kau tak bawa sweater. Ini tegak betul naik. Macam tengok. 90 degree. Wow. Acu boleh untuk panas badan. Tu sun heat tu. Lokal. Okey je ke? Okey je. Pakai tak biru. Tak biru. Ni? Dadah. Oh, dua ada macam tu.